lemak goreng. Okey, biasanya orang mari sini yang kemat carak ni. Lemak goreng ni okey, ni vlog pertama saya. Vlog pertama kali ni saya berada dekat nasi kukus Umira. Sini. Okey, ni vlog pertama saya. Saya akan upload dekat saya punya channel YouTube. Nanti awak subscribe situ deh. Okey. Lokasi dia berhadapan dengan klinik kesihatan Marang. Nah, sini. Okey. Tempat makan dia gini, situ. Lepas tu dia ada dalam ni. Ada tempat makan dia. Kita tengok laut dalam. Tengok laut dia. Dia ada lemak goreng. Dia ada paru. Kita nak tengok cepat tempat dia goreng ayam deh. Tempat dia goreng ayam. Ni dia goreng menggunakan deep fryer. Awak tengok deep fryer dia. Sekejap Ni ayam. Ayam. Nak masuk dalam YouTube nanti. Masuk dekat ayat dah. Ayat nak masuk dah. Nak makan ayat panas-panas lagi. Okey. Ni kita nak makan nasi lagi. Saya tengah tunggu dia prepare untuk nasi. Kita nak makan nasi tengah hari. Sambil tunggu ayat goreng yang panas-panas baru masuk. Kita tunggu ayat goreng sekejap. Dia prepare sekejap lagi. Lepas tu dia akan mari sini. Okey. Ni tengah makan. Nampak? Makan lauk ikan keli. Masuk YouTube ni. Ikan keli. Okey. Ni kita nak ambil. Ni ada ayam kicap. Okey, ni ada ikan keli belada. Ada paru pelada dan ada lemak goreng. Okey, biasanya orang mari sini yang kemat carak ni. Lemak goreng ni awak kena terah deh. Wajib. Okey. Nasi ayam goreng, lepas tu ada letak kuah lalu, nak lemak goreng. Ayam nak type kan lah. Tak dua dah ye, tak pohon lagi. Ya kena nampak makan banyak sikit lah. Okey. Itu kalau tak lemak. Tepi lagi ah. Tak tepi ah. Tak satu tu ya, okey. Okey. Dah sah? Okey, ni nasi kukus. Okey, untuk nasi kukus tu saya ambil lemak. Lepas tu saya ambil air 2 ketul. Jadi kita nak rasa dia rasa kan. Jom. Ni ayam goreng. Awak kena mari dekat Umira. Awak tengoklah. Ayam goreng dia. Dia masak comel lah. Lepas tu saya ambil lemak juga. Okey, saya ambil lemak juga. Bismillah. Ayam saya ambil 2 ketul ayam. Saya ambil 2 ketul ayam. Best. Ni air tebing ni. Dekat semua outlet Umira dia ada. Ni air killer dia. Air tebing ni semua ada. Batu Buruk ada. Kuala Beri ada. Bandar Baru Tunjung ada. Marang ada. Okey. Ni air dia campur dengan 3 jenis teh. Tapi dia ada campur madu. Okey. Try ya.
Rasa teh dia. Rasa teh dia sangat strong. Teh dia strong. Lepas tu rasa lemak manis dia cukup. Awak kena terang. Awak mari ke? Awak ambil nasi, air goreng, lepas tu lemak, lepas tu ada ini. Kalau hari Jumaat gini, awak balik, perut kenyang, tidur dengan keadaan yang lena. Kalau sampai hari dekat Marang ni rugilah. Awak daripada Kuala Terengganu nak main Marang tu sekejap ya. Lepas tu kalau macam awak duduk Dung, kau nak main Marang pun dekat ya. Tak payah kalau macam nak Kuala Berai jauh. Mari jam Marang. Neh. Kau tengok ni. Saya dah kena makan tak kecap banyak lekat. Deh. Okey, nanti saya akan post saya punya video ni dekat saya punya YouTube. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Nak cukup ke 1000 subscribe. Okey? Jangan lupa share juga. Okey? Bye bye.